Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tahniah kepada adik-adik sekalian kerana segala usaha selama ini telah membawa anda pada waktu ini dan tibalah masa untuk anda memilih kursus apa yang anda ingin lakukan untuk menjamin masa depan yang lebih gemilang. Maka selamat datang ke Carnival Jom Masuk Universiti 2026. Nama saya adalah Dr. Hazlina Baharudin. Saya adalah Timbalan Dekan Akademik di Fakulti Perubatan. Izinkan saya untuk memberi penerangan berkenaan program Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan. Sedikit pengenalan berkenaan Fakulti Perubatan. Kita telah mula mengambil pelajar pada tahun 2004. Pada waktu itu, fakulti kampus kami adalah berada di Shah Alam. Kemudian kampus Selayang dibuka pada tahun 2010, kampus Teluk Intan, kampus Sungai Buloh dan akhir sekali pada tahun 2021, Hospital Al-Sultan Abdullah yang lebih dikenali dengan nama HASA telah dibuka dan sejak itu kami telah lebih berkembang dan kini terdapat lebih daripada 100,000 orang pelajar pada satu-satu masa yang belajar di Fakulti Perubatan dalam program MBBS. Ini adalah barisan kepimpinan di Fakulti Perubatan. Ketua kami adalah dekan iaitu Profesor Dr. Faza Akhtar Hanafiah dan terdapat 5 timbalan dekan yang menjalankan tugas-tugas yang berlainan. Nisbah staf akademik kepada pelajar pada waktu ini adalah 1 staf kepada 3.3 orang pelajar. Kebanyakan pensyarah kami adalah dari bidang klinikal iaitu sebanyak 253, manakala terdapat lebih kurang 80 orang pensyarah yang mengajar dalam bidang praklinikal. Jadi jumlah staf akademik yang terdapat di Fakulti Perubatan adalah sebanyak 333. Sedikit berkenaan program Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan. Yang ditunjukkan di sini adalah kurikulum kami yang mengambil masa selama 5 tahun. 2 tahun pertama adalah praklinikal, 3 tahun yang seterusnya adalah klinikal. So, pada 2 tahun pertama, pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar kami akan belajar lebih kepada syarahan, akan banyak teori dan sedikit mungkin dalam 30 hingga 40% untuk bahagian praktikal. Tetapi apabila mereka telah sampai di klinikal pada tahun-tahun klinikal iaitu tahun 3, 4 dan 5, kebanyakan pengajaran dan pembelajaran adalah dari segi praktikal. So pada waktu ini pelajar-pelajar perlulah hadir ke hospital untuk menghadiri klinik, operating theater untuk melihat sendiri cara berkomunikasi dengan pesakit, merawat pesakit, macam mana seorang doktor menjalankan tugas harian masing-masing. Selain itu, pada clinical years juga, para pelajar akan mula untuk berjumpa pesakit betul, mengambil sejarah penyakit, memeriksa pesakit. Ini semua adalah kepada pesakit yang sebenarnya. Jadinya, kepada sesiapa yang suka untuk berinteraksi dengan orang, yang peramah, yang suka senyum, inilah program yang anda patut masuk, ya. Seterusnya, program kami telah berjaya mendapat akreditasi MQA setiap 5 tahun dan kali terakhir pihak MQA datang adalah pada tahun 2023 dan kami telah berjaya mendapatkan 5 tahun akreditasi. Berikut menunjukkan jumlah pelajar yang telah kami ambil sejak daripada kami bermula pada tahun 2004 dengan 20 orang pelajar. Dan seterusnya pada 210 kami telah berjaya memenuhi kuota yang diberikan iaitu sebanyak 230 sehinggalah pada waktu ini. Pengambilan pelajar adalah melalui 2 saluran iaitu majoriti daripada saluran perdana tetapi terdapat juga melalui saluran komersial iaitu tanpa subsidi. Okey, ini adalah slide yang paling penting, kriteria kemasukan.
Jadinya terdapat 3 cara untuk masuk ke Fakulti Perubatan membuat program MBBS. Satu adalah melalui matrikulasi asasi sains daripada UiTM, UKM dan UM, STPM dan akhir sekali diploma UiTM dalam 4 bidang: sains, mikrobiologi, teknologi makmal perubatan dan farmasi. So, kalau lihat di sini terdapat 4 kriteria. Yang sama untuk ketiga-tiga cara ini adalah 1 SPM, 2 MUET dan 3 berjaya temuduga Fakulti Perubatan. Di mana kriteria pertama untuk matriks, asasi sains dan STPM adalah mencapai PNGK minimum 3.75 dan juga mendapat grade A- dalam subjek biologi dan kimia, dan grade B+, sekurang-kurangnya B+ dalam satu subjek sama ada fizik ataupun matematik. Okey. Manakala untuk diploma tiada syarat untuk grade A atau B+ ini, mereka cuma perlu mencapai PNGK minimum 3.75. Seterusnya ditunjukkan di sini kampus Fakulti Perubatan. Kami adalah multi-sited. Terdapat 4 kampus kami, iaitu yang terletak di kampus Sungai Buloh, di Teluk Intan, Selayang, dan juga yang terakhir sekali adalah kampus Puncak Alam dengan terwujudnya Hospital Al-Sultan Abdullah. Ini adalah fasiliti untuk pengajian, pembelajaran dan pengajaran. Clinical Simulation Center adalah makmal di mana para pelajar dapat membuat praktikal sebelum mereka berjumpa dengan pesakit betul. Terdapat juga BLS yang diadakan di sini. Terdapat juga virtual reality room untuk pelajar-pelajar menggunakan teknologi yang terkini dalam membantu pembelajaran mereka. Terdapat juga banyak makmal seperti yang ditunjukkan di sini. Selain itu, kami juga menghantar pelajar-pelajar untuk menjalani praktikal di fasiliti KKM yang terdekat sekali dengan kami ataupun hospital pengajar yang utama untuk Fakulti Perubatan UiTM adalah Hospital Sungai Buloh dan Hospital Selayang, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Teluk Intan. Tetapi kami juga menghantar pelajar-pelajar kami untuk menjalani praktikal di PKD dan juga klinik kesihatan di sekitar Lembah Kelang. Aktiviti akademik adalah seperti yang ditunjukkan, seperti biasa syarahan, tetapi pada waktu dewasa ni lebih banyak pengajaran berlaku secara independen, di mana pelajar digalakkan untuk lebih kepada berbincang dan memikirkan solution kepada masalah yang diberikan kepada mereka. So kebanyakan pengajaran kami adalah dari segi kami melakukan dari segi problem based learning dan juga team based learning yang perlu pelajar untuk berinteraksi sesama sendiri, untuk berbincang, untuk mencari jawapan kepada masalah yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan di sini adalah CSC. Para pelajar dapat membuat praktikal ke atas manikin. Mereka praktis dekat patung dulu sebelum mereka menjalankan praktikal dengan pesakit yang sebenar. Dan gambar di tengah menunjukkan peperiksaan. Tidak dapatlah lari daripada peperiksaan. Memang diakui di Fakulti Perubatan terdapat banyak peperiksaan, namun itu adalah lumrah hidup dan saya pasti sesiapa yang datang majoritinya akan berjaya menjalani peperiksaan yang dijalankan. Okey, pencapaian dan aktiviti pelajar dan juga pensyarah. Ini adalah kepimpinan pelajar di Fakulti Perubatan. Sesungguhnya memang kami amat menggalakkan all the leaders to join our program, sebab pada masa depan kami harapkan doktor-doktor ni semua akan berjaya menjadi ketua di dalam hospital masing-masing. Jadinya pendedahan awal berlaku di fakulti. Terdapat banyak persatuan pelajar, sebab hidup tak boleh belajar saja, kena juga ada fun. Aktiviti sukan, pelajar kita memang suka bersukan. Kalau lihat dekat sini ada yang bermain bola, futsal, bola tampar, pingpong. Yang paling terkini adalah Interfact Games pada tahun 2025, tahun lepas. Yang ditunjukkan di situ adalah sukan-sukan yang mereka telah berjaya menangi.
Medics Intervarsity Games juga dilakukan pada tahun 2025 seperti yang dikatakan tadi dalam pelbagai bidang, futsal, volleyball, frisbee, track and field, dan juga swimming. Aktiviti komuniti pelajar ini adalah sedikit saja, ada banyak lagi, tapi kalau saya tunjukkan semua nanti tak siap. Jadi memang kami we are very big dalam menjalankan aktiviti komuniti yang melibatkan pelajar-pelajar kami. Selain itu juga, ini adalah pencapaian pensyarah. Yang ditunjukkan di sini adalah pensyarah-pensyarah yang berjaya mendapat grant pada tahun 2025. Pensyarah yang berjaya mendapat anugerah inovasi. Dan ini adalah untuk menunjukkan beberapa banyaknya MOA dan MOU dengan industri-industri, universiti-universiti antarabangsa. So, hasil daripada MOU dan MOA tersebut, kami telah berjaya membuat lebih banyak aktiviti, dan bukan sahaja dari segi kebangsaan tetapi juga bersama dengan industri dari luar negara. So, laluan kerjaya untuk program Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan. Ini yang paling penting kan, apa yang kita nak buat dalam masa 5 tahun, apa kerja saya nanti. So, ini adalah graduan kami pada tahun lepas, 230. Pada waktu ini mereka semua telah menjadi houseman, telah menjadi doktor, and mereka pada waktu bergraduasi telah pun menjadi houseman di hospital masing-masing. Okey, ini adalah laluan kerjaya. Saya akan memberikan lebih banyak masa untuk slide ini. Minta maaf, slide ini dalam bahasa Inggeris, tapi kalau dilihat daripada asal di sini, sehabisnya MBBS, semua graduat akan dijemput oleh KKM untuk bekerja sebagai houseman. Ini adalah kerja yang wajib dilakukan. Pada waktu ini semua pelajar kami, kita panggil alumni, akan mendapat temporary registration, maknanya pendaftaran sementara. Mereka belum menjadi doktor betul lagi, mereka perlu lulus ataupun berjaya menjalani tempoh latihan sebagai houseman selama 2 tahun. Okay. So ini adalah semua orang kena melalui houseman. Setelah habis, barulah mereka akan diberikan full registration, and pada waktu ini daripada houseman mereka akan digelar bekerja sebagai pegawai perubatan. Kalau tadi pegawai perubatan sementara, seterusnya adalah pegawai perubatan. Full registration, medical officer. Setelah itu, medical officer atau pegawai perubatan ini semua ada pilihan untuk terus bekerja di Ministry of Health, which is Kementerian Kesihatan, Ministry of Education, Kementerian Pengajian Tinggi, ataupun industri-industri lain. So, kalau dilihatkan, sama ada pergi ke Kementerian Kesihatan ataupun KPT, mereka boleh pilih sama ada untuk masuk kepada administration, menjadi specialist atau kekal sebagai medical officer. Kebanyakan yang pergi menjadi specialist akan terus menjadi pakar perunding. Okay? Jadinya, apa yang saya nak sampaikan di sini, insya-Allah, graduan kami pada waktu ini memang kita perlukan doktor. So, kerja tu memang insya-Allah tidak menjadi masalah, cuma sebagai houseman perlulah nekat, perlulah semangat yang tinggi untuk menghadapi cabaran-cabaran pada waktu bekerja sebagai houseman tu nanti. Last slide daripada saya, just untuk menunjukkan ini adalah pada waktu ini rakan sekerja saya. Mereka sekarang adalah pensyarah di Fakulti Perubatan. Dalam 10 tahun yang lepas, mereka adalah pelajar di Fakulti Perubatan. Dr. Azhari, Dr. Shikin, so semua doktor-doktor ni adalah pensyarah yang sekarang adalah rakan saya di Fakulti Perubatan. Jadinya kami amat bangga dengan graduan kami. Kami harap kami berjaya membantu Malaysia untuk lebih membanyakkan lagi doktor di Malaysia. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih. Silalah mempertimbangkan Fakulti Perubatan program MBBS sebagai masa depan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.